Kita semua pernah melaluinya. Baru sahaja melangkah keluar dari Dewan Peperiksaan selepas berbulan-bulan tekanan SPM atau STPM. Sepatutnya kita rasa seperti pakar, betul? Malam-malam kita habiskan melawan gunung sejarah dan labirin matematik. Tetapi yang kita rasa hanyalah kosong. Seolah-olah seseorang mencabut palam tap mandi dan semua ilmu itu, tarikh, formula, berpusing lalu hilang. Walaupun kita menghabiskan tenaga paling banyak untuk mengingati. Kenapa semakin kuat kita cuba menyimpan ilmu untuk peperiksaan, semakin cepat ia lari selepas peperiksaan tamat? Adakah kita benar-benar belajar atau sekadar memuat naik data ke dalam otak yang direka untuk auto padam? Mari kita lihat perjanjian senyap yang telah kita buat dengan ilmu. Kita membina hubungan yang bersifat transaksi. Kita beri kertas peperiksaan fakta dan kertas itu beri kita grade. Bila urusan selesai, hubungan itu pun tamat. Tanpa sedar, kita melatih diri untuk menjadi sementara. Kita melayan otak seperti hard drive manusia, hebat menyimpan data. Tetapi hard drive hanyalah kotak fail. Ia tidak mencipta, tidak menyelesaikan masalah, tidak berfikir. Untuk membina ciptaan besar atau menyelesaikan cabaran negara, kita tidak perlukan storage, kita perlukan pemproses. Mari kita jujur, cara kita belajar sekarang sebenarnya kurang serasi dengan biologi otak. Kita terperangkap dalam 3 tabiat yang melemahkan simpanan ilmu. Pertama, hafal corak. Kita sering hafal skema jawapan sebagai satu skrip tetap, bukan faham konsep asasnya. Jika soalan diputar atau konteksnya berubah, otak kita keliru kerana tiada pautan kepada konsep lain. Kedua, ilusi faham. Kita rasa bijak bila baca nota berkali-kali atau gariskan fakta dengan warna neon. Otak kita cuma kenal teks itu, tapi tak semestinya faham atau boleh ceritakan semula tanpa melihat buku. Ketiga, sistem kebut semalam. Bila kita paksa otak hafal dalam keadaan stres melampau, hormon kortizol akan meningkat. Kortizol tinggi boleh mengganggu fungsi hipokampus, iaitu bahagian otak yang menjalankan proses konsolidasi memori untuk menukarkan maklumat menjadi memori jangka panjang. Ilmu itu tersangkut di memori sementara sahaja dan akan dipadam sebaik sahaja peperiksaan tamat. Mungkin kita kata, tapi kita ada kebat, kita dah berfikir. Jujur dengan diri sendiri, berapa ramai yang benar-benar berfikir dan berapa ramai yang sekadar menghafal skema jawapan kebat. Jika tujuan kita masih sekadar grade, otak kekal dalam mod sementara. Ilmu yang tidak digunakan sebenar akan dilayan seperti email spam dan dipadam. Jadi, jika cara lama ini salah, apa yang perlu kita kejar? Kita sering anggap pelajar pintar adalah mereka yang boleh hafal paling banyak fakta. Tetapi super brain yang sebenar bukanlah hard drive yang penuh fail. Super brain adalah otak yang mempunyai paling banyak interconnection atau hubung kait. Bayangkan, fakta itu seperti bintang-bintang di langit. Otak biasa melihat bintang satu persatu. Tetapi otak cendekiawan melihat buruj. Mereka nampak darisan yang menyambungkan sejarah dengan matematik, sains dengan agama. Untuk membina ciptaan besar atau menyelesaikan cabaran negara, kita tidak perlukan otak yang hanya berfungsi sebagai storan pasif. Kita perlukan otak yang bertindak sebagai pemproses aktif. Jadi, bagaimana kita mengubah otak daripada storan menjadi pemproses? Mari kita teroka bersama 4 teknik yang boleh mengejutkan sel otak kita. Pertama, kita ada active recall, teknik yang paling mencabar tapi paling berkesan. Bukan dengan membaca nota, tapi dengan menutup buku dan bertanya. Apa sebenarnya yang saya faham tadi? Bila otak kita rasa sakit dan tersekat untuk mencari jawapan, itulah tandanya sel otak sedang bersambung. Kedua, kita gunakan spaced repetition supaya ilmu itu tidak luput. Jangan belajar sekali sahaja, tapi ulang semula selepas sehari, 3 hari dan seminggu. Terdapat satu teori biologi yang sering diperkatakan, iaitu lengkung lupa Ebbinghaus. Teori ini menyatakan bahawa kemerosotan memori berlaku paling mendadak dalam tempoh 24 jam pertama selepas kita belajar. Tetapi perhatikan satu rahsia pada lengkung ini. Semakin kerap proses mengingat kembali dilakukan pada selang masa yang betul, semakin mendatar lengkung itu menjadi. Ini bermakna setiap kali kita mencabar otak untuk ingat semula, kita sebenarnya sedang melatih memori itu untuk bertahan lebih lama dan lebih kuat. Ketiga,
teknik Feynman. Ini adalah ujian kefahaman yang sebenar. Cuba kita terangkan konsep susah kepada adik kita. Bila kita mudahkan bahasa, otak kita dipaksa susun semula maklumat. Dalam sains otak, proses ini membentuk sambungan baru antara sel otak. Sebab itu, kefahaman jadi lebih kuat. Teknik terakhir ialah dual coding. Tahukah anda otak kita mempunyai dua saluran berbeza? Satu untuk visual dan satu untuk perkataan. Bila belajar hukum fizik, jangan tulis formula sahaja. Lukis rajah atau kartun ringkas di sebelahnya. Dengan cara ini, kita membina dua laluan pencapaian yang berbeza ke destinasi ilmu yang sama, menjadikan maklumat itu jauh lebih sukar untuk dilupakan. Selain daripada teknik-teknik ini, apa lagi yang boleh kita buat? Pernah tak kita terfikir macam mana nak main dengan keyboard tanpa rasa tertekan? Caranya mudah. Kita berhenti anggap ia sebagai soalan peperiksaan dan mula anggap ia sebagai satu cabaran untuk berfikir. Kita tak perlu hafal skema, kita cuma perlu tanya kenapa pada benda-benda biasa di depan mata. Bila kita nampak kaitan antara apa yang kita belajar dengan apa yang kita buat, itulah masanya keyboard jadi seronok. Bila kita mula melihat ilmu di sekeliling kita, rasa ingin tahu pun hidup semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.